Kalau apa dah tu, jual sikit beringat jual lah, dah tu. Nak selalu komplain sembelit ya, sikit-sikit sembelit. Nah, sejam dalam toilet dia pakai seorang aja. Kami ada jalan penyelesaiannya. Makan je kurma Maryam itu. InsyaAllah si sembelit lagi. Dan ni kurma tu boleh tolong kita yang selalu gila sembelit ya. Yang pertama, melancarkan sistem pencernaan. Tidak ni, kandungan serat yang tinggi di dalam kurma membantu pergerakan usus dan mencegah sembelit. Yang kedua, menyokong kesihatan usus. Apa maksudnya? So, dalam kurma tu ada prebiotik yang merangsang pertumbuhan bakteria baik di dalam usus. Yang ketiga, membantu pencernaan makanan. Enzim semula jadi di dalam kurma Maryami boleh membantu mempercepat proses pencernaan. So, nya akan tolong mengurangkan rasa berat, rasa macam senak lekat makan macam ya. Yang keempat, menyeimbangkan asid di dalam perut. So, untuk awak tahu kandungan mineral yang ada di dalam kurma Maryami membantu mengurangkan keasitan di dalam perut, which akan membantulah siapa yang mengalami masalah reflux acid. So, lepas tu si perlu nak berkampung di dalam toilet lagi. Teran kalah orang beranak. Makan je kurma Maryami, okey? Ingat kurma, ingat Ahmad Tamar. Kurma, Ahmad Tamar.